Alkisah zaman dulu. Buku berat, papan hitam, buku berselerak. Ilmu dikutip perlahan, satu ayat, satu helaian. Namun begitu, walau tiada rangkaian, tiada skrin sentuh, semangat belajar tak pernah padam. Setiap helaian disalin, setiap soalan dijawab dengan usaha dan sabar. Kini, segalanya berubah. Nota tak lagi di buku, tetapi di awan. Guru tak hanya di kelas, tetapi juga di skrin. Ilmu datang ke skrin, menunggu kita sentuh dan fahami. Sekejap saja dunia di hujung jari. Tetapi ilmu tetap perlu dicari, bukan ditunggu. Teknologi tak semestinya bijak. Yang menjadikannya bijak adalah kita. Kita bukan sekadar guna teknologi, tapi kita bentuk masa depan dengannya. Kami bukan pelajar biasa, tetapi kami pemimpin digital masa depan. Kami bukan sekadar menuntut ilmu, bahkan kami memacu arah pendidikan. Kami pemimpin digital masa depan dengan ilmu di jari dan semangat di hati. Kami akan mengubah dunia. Kerana masa depan bermula dengan apa yang kami lakukan hari ini.